Assalamualaikum. Pernah tak kita terfikir pasal kuasa Tuhan? Sebab kan, dalam Al-Quran, ada je momen di mana manusia seolah-olah buat benda yang hanya Tuhan boleh buat. Jadi untuk kali ini, kita nak bongkar persoalan yang sangat menarik ni. Macam mana benda ni boleh jadi dan apa sebenarnya yang membezakan satu mukjizat tu dengan syirik? Jom kita terus masuk ke soalan paling utama. Macam mana seorang Nabi boleh hidupkan orang mati? Satu perbuatan yang jelas-jelas milik Allah, tapi dalam masa yang sama, dia tak dianggap sebagai sekutu Tuhan. Tak ke benda ni macam bercanggah dengan konsep Tauhid? Konsep yang kata hanya ada satu Tuhan yang maha berkuasa. Soalan inilah yang akan jadi kunci perbincangan kita. Boleh kata, ini macam satu misteri tentang kuasa ilahi lah. Tapi yang bestnya, jawapannya sebenarnya ada depan mata kita dalam Al-Quran tu sendiri. Jom kita cari kuncinya sama-sama. Okey, kita ambil contoh yang paling jelas, Nabi Isa AS. Al-Quran sendiri cerita macam mana baginda menghidupkan orang yang dah mati. Itu kan perbuatan mutlak Allah. Jadi, macam mana? Adakah ini bermaksud ada dua pencipta? Mestilah tak. Jadi, apa penjelasan sebenar di sebalik semua ni? Sebenarnya, kuncinya bukan pada falsafah yang pening-pening. Jawapannya ada pada satu konsep yang kita guna hari-hari. Konsep seorang wakil yang diberi kuasa. Cuba bayangkan macam ni, seorang bapa yang jadi wali nikah untuk anak perempuan dia. Bila dia lafazkan akad, dia bercakap bagi pihak anak dia kan? Pada saat itu, tindakan dia tu adalah tindakan si anak. Atau fikirkan pasal peguam yang tanda tangan satu perjanjian. Dia bertindak sebagai klien dia, tapi dia bukan klien dia. Inilah dia, konsep seorang wakil yang sah, bertindak bagi pihak orang lain dengan kebenaran. Jadi, inilah terasnya, konsep wakil berkuasa. Dan kata kunci paling penting kat sini ialah perkataan Arab, izin. Maksudnya kebenaran atau keizinan. Seseorang tu hanya jadi wakil yang sah bila dia bertindak dengan izin yang jelas daripada pemilik kuasa yang sebenar. Kalau tak ada izin, tindakan dia tak ada nilai. Okey, bila kita dah faham asas ni, jom kita kenal pula 3 istilah penting dalam bahasa Arab yang akan buka mata kita tentang perbezaan-perbezaan ni dalam Al-Quran. 3 perkataan ni sering disalah faham tapi sangat-sangat penting. Jom kita pecahkan 3 istilah ni. Pertama, Al-Ghair atau yang lain. Ini macam Nabi Isa tadi. Dia memang lain daripada Allah, tapi bila ada izin, status lain tu hilang sekejap masa dia buat mujizat tu. Kedua, Al-Siwa. Ini pula merujuk pada sesuatu yang memang tak boleh diberi kuasa langsung. Dan yang ketiga, yang paling penting, Ad-Dun. Ini bukan setakat lain, tapi kehendak dia bertentangan dengan kehendak Allah dan dia bertindak tanpa sebarang izin. Jadi, apa bezanya? Semuanya patah balik kepada satu benda, izin. Sekarang, jom kita tengok lebih dalam lagi macam mana kunci keizinan ni berfungsi dan membuka segala-galanya. Petikan ni memang merumuskan semuanya dengan padat. Dengan adanya izin daripada Allah, orang yang buat perbuatannya tu tak lagi dianggap selain daripadanya, khusus untuk tindakan tu je. Adakah ini maksudnya dia jadi Tuhan? Oh, tentu tidak. Zat mereka tetap berbeza. Tapi perbuatannya, itu adalah perbuatan Allah yang mengalir melalui seorang wakil yang sah. Jadi prosesnya macam ni. Mula-mula, ada satu perbuatan yang hanya Allah boleh buat. Lepas tu, Allah bagi izin yang spesifik kepada Rasulnya. Rasul tu pun laksanakan dan jadi macam saluran untuk kehendak Allah. Dalam tindakan tu, dia bukan selain Allah, tapi zat dia sebagai seorang manusia tetap sama, tak berubah. Okey, sekarang kita dah ada kunci dia. Jom kita patah balik kepada Al-Quran dan tengok macam mana ayat-ayat yang mungkin dulu kita rasa keliru, sekarang jadi sangat-sangat jelas. Ingat tak teka-teki kita masa awal-awal tadi pasal Nabi Isa? Inilah ayatnya. Cuba tengok. Al-Quran sendiri dah bagi jawapan yang begitu terang. Perkataan biiznillah dengan izin Allah, inilah kuncinya. Nabi Isa tak pernah pun kata kuasa tu milik dia. Dia sentiasa tegaskan status dia seorang wakil yang diberi kuasa. Jadi, perbuatan tu ialah perbuatan Allah yang berlaku melaluinya. Ini bukan syirik, ini adalah perwakilan ilahi. Jom kita tengok satu lagi contoh yang guna logik yang sama. Sesiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Sekali lagi, macam mana taat pada manusia boleh jadi sama dengan taat pada Tuhan? Logiknya, sama je. Rasulullah SAW adalah ma'dzun, orang yang diberi izin untuk sampaikan perintah Allah. Jadi, perintah baginda adalah cerminan kehendak Allah. Bila kita taat pada wakil yang sah, kita sebenarnya tengah taat pada tuannya. Nah, sekarang kita tengok lawannya pula. Ayat daripada surah Al-Kahf ni guna istilah min duni, selain daripada ku. Ini dah bukan cerita pasal wakilan diberi kuasa. Ini cerita pasal penentangan.
Min dunillah ni merujuk kepada pelindung yang kita ambil tanpa izin Allah. Dan yang kehendak mereka tu pula bertentangan dengan kehendaknya. Contoh paling senang nak faham, Iblis dan pengikut-pengikutnya. Kehendak mereka memang secara aktif melawan kehendak Tuhan. Nampak tak bezanya sekarang? Satu, wakil yang sah. Satu lagi, penentangan yang terang-terangan. Jadi, untuk kita simpulkan, inilah 4 benda penting yang kita dah belajar. Pertama, bertindak untuk Allah tak sama dengan menjadi Allah. Kedua, izin adalah garis pemisah antara dua benda ni. Ketiga, yang lain atau al-ghair boleh jadi saluran untuk kehendak Tuhan bila ada izin. Dan akhir sekali, penentangan atau ad-dun adalah jalan menuju syirik. Pemahaman ni sangatlah penting, lagi-lagi bila kita baca surah Al-Kahf. Kisah Ashabul Kahfi itu sendiri kan adalah tentang sekumpulan pemuda yang menolak pelindung min dunillah. Mereka tolak pemerintah yang bertindak tanpa izin Tuhan dan menentang kehendaknya. Mereka faham sangat beza antara ikut utusan Tuhan dengan sembah selainnya. Bila kita faham konsep ni, cara kita baca Al-Quran pun boleh berubah. Dan ini bawa kita kepada soalan terakhir untuk kita fikirkan sama-sama. Dalam hidup kita hari-hari, bila kita cari panduan, perlindungan atau authority, adakah kita ikut mereka yang diizinkan oleh Allah? Ataupun tanpa kita sedar, kita dah ambil pelindung-pelindung min dunillah, mereka yang kehendaknya mungkin bertentangan dengan kehendaknya? Cuba kita renungkan. Assalamualaikum.